Siapa si Sony Andrio ni? Aku dah lama perhati. Aku suka lah dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang masih lagi bersama dengan channel aku ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana baru bantu aku tekan butang subscribe, tekan butang like, share dan juga tinggalkan jejak korang semua di ruangan komen. Hari ni aku ada scroll IG. Bosan lah tiap hari cuti ni biasa kita scroll IG. Aku ada follow seorang designer daripada Indonesia, itu Sony Andrio. Aku follow si Sony ni dah lama. Aku follow sejak zaman PKP lagi. Sebab si Sony ni dia suka post ataupun design si jersey secara fantasi lah, kata konsep kit yang sendiri punya design. Dan aku tak pasti Sony Andrio ni siapa, adakah dia designer, tapi aku rasa Sony ni mesti orang kuat dalam dunia jersey di Indonesia. Dan post terbaru yang aku scroll, aku tengok tiba-tiba Sony Andrio ada post tentang satu jersey daripada Malaysia. Aku tak tahu menahu tentang jersey terbaru ni, iaitu jersey Pahang Rangers untuk MPFL Malaysia, Liga Futsal Malaysia. Ini adalah jersey terbaru untuk Pahang Rangers bagi Liga Futsal season terbaru. Dan bila dah aku tengok sekali imbas, aku kata kita tengok sama-sama, kita cuba ulas sikit yang mana kita boleh ulas dan kita bagi rating lah untuk jersey Pahang Rangers ni. Okay, di Liga Futsal Malaysia, Pahang Rangers ni adalah salah satu tim yang kuat lah juga antara pencabar untuk Liga Futsal Malaysia. Bila aku tengok Sony Andrio yang post tentang Pahang Rangers ni, aku agak terkejut lah. Tapi memang Sony Andrio ni seorang yang memang mengambil berat tentang jersey, termasuklah jersey di Liga Malaysia. Dulu pun pernah dia buat konsep kit untuk jersey TRW dan juga JDT. Malaysia pun banyak lah. Dan aku suka sebenarnya, salah satu hiburan kita tengok design-design yang direka, walaupun design ni tak direalisasikan. Bila tengok tu best, memberi idea lah untuk kita dan untuk designer-designer lain untuk wujudkan satu design yang lebih fresh. Baik, jadi kita tengok untuk jersey Pahang Rangers. Tengok pada gambar pertama ni, brand yang digunakan pakai oleh Pahang Rangers bagi season terbaru ialah Ortus 8. Untuk aku sendiri secara pribadi, aku kurang familiar dengan brand Ortus 8. Dan aku rasa ini ialah satu brand daripada Indonesia. Pada gambar terdapat dua jersey, iaitu dua jenis warna, iaitu warna kuning dan warna hitam. Termasuk goalkeeper warna hijau dan juga warna pink. Okey, baik. Pertama sekali untuk jersey yang berwarna kuning. Untuk jersey kuning ni menggunakan collar retro. Sebab dari segi design pun kita nampak agak dia style retro sedikit. Dan memang kenalah dengan collar, dengan design, dengan logo di tengah. Agak klasik, nampak agak klasik. Dan memang kalau tengok pada video, tema untuk jersey ni adalah klasik revisited. Warna kuning dan warna biru, ada dua colour lah, warna trademark bagi Pahang. Dan yang warna hijau ni tak pasti adakah jersey keeper ataupun salah satu jersey third, sebab ada satu lagi jersey warna hitam. Yang warna hijau round neck saja, menggunakan warna utama warna hijau dan juga warna kedua ialah warna kuning. Bahagian belakang untuk jersey warna kuning ni, jersey home ni, ada tertera Dirgahayu Darul Makmur. Sangat ikonik lah meletakkan Dirgahayu Darul Makmur di situ. Dan kalau tengok pada kain, memang tengok kain agak-agak eksklusif juga, dengan lubang-lubang angin yang memberi keselesaan kepada player dan juga kita sebagai orang biasa yang nak menggayakan sebagai salah satu pakaian OTD, pakaian untuk sehari-harian. Jadi aku tak pasti dari segi jenis kain apa yang diguna pakai. Aku tak tahu detail, tapi yang pasti memang style agak klasik lah, agak retro. Dan yang kedua, jersey berwarna hitam dia agak sedikit simple. Hanya round neck, warna hitam, warna utama dan warna putih hanya di sebahagian pada lengan kiri dan juga sebahagian di bahagian bawah badan belah kanan. Dia memainkan dua warna lah, warna hitam dan warna putih, seperti mana bendera Pahang. Ini adalah jersey away dan bagi aku agak simple, sebab untuk jersey away ni logo standard letak di bahagian tepi, bahagian dada lah, bukan letak di bahagian tengah. Kalau bahagian tengah sesuai dengan logo Pahang Rangers yang berbentuk bulat. Untuk jersey hitam ni aku lihat, aku nampak seperti kain yang guna pakai adalah berbeza berbanding dengan kain untuk jersey warna kuning. Dari segi gambar, aku nampak kainnya ada sedikit ringan berbanding jersey home warna kuning. Dan di belakang jersey tak seperti jersey warna kuning Dirgahayu Darul Makmur, yang ada ditukar kepada PRFC dan ada bendera Pahang. Jadi terdapat dua perbezaan lah antara jersey kuning dan jersey hitam.
Mungkin tema yang digunakan oleh Autos 8 untuk jersey Pahang Rangers ni adalah bertemakan klasik. Jadi rating yang aku boleh bagi untuk jersey MPFL bagi Pahang Rangers dikeluarkan oleh Autos 8, satu brand baru, iaitu brand daripada Indonesia, dan rating yang aku boleh bagi tolak tambah kira home away keeper, aku boleh bagi 6/10. Apa pendapat korang dengan jersey Pahang Rangers keluaran Autos 8? Korang boleh letakkan komen di bawah. Baik, itu saja sedikit pemandangan aku berkenaan dengan jersey Pahang Rangers. Satu inisiatif dan satu perkembangan baik untuk jersey bagi Liga Futsal Malaysia. Kita ada bawa masuk satu brand daripada luar negara masuk ke Liga Futsal Malaysia bagi menyaingi dan bagi orang kata nak bagi sedar kepada brand-brand lokal di Malaysia terus mencabar brand-brand di ASEAN terutamanya. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share dan komen. Dengan korang semua dengan thanks for watching. Assalamualaikum.